Ada jemaah haji bertanya, kenapa Mim Travel pilih Jumeirah bukan Safwa Tower, bukan Clock Tower, bukan Mekah Tower sebagai pakej permulaan. Haji ni jemaah akan duduk di Mekah lama, lebih kurang 2 minggu. Jadi kita mementing keselesaan secara keseluruhan. Yang pertama, jarak Jumeirah ni sangat dekat, iaitu 45 meter sahaja daripada lobi Jumeirah ke dataran Masjidil Haram. Memang dekat. Kalau kita jalan kaki daripada lobi ke pintu King Fahad, pintu 79 pun lebih kurang 5 minit sahaja. Yang kedua, faktor dia tiada lobi transit. Maksudnya daripada bilik tu lift terus ke dataran. Tidak ada turun ke lobi lepas tu tukar lagi lift. Ini kalau tukar-tukar lift ni kadang-kadang menyusahkan sesetengah jemaah yang memang jarang travel lah. Bila daripada lobi ke dataran memang mudah. Saya pernah buat eksperimen, bila qomat maghrib saya baru keluar daripada bilik, saya turun lift ke dataran, saya sempat solat maghrib tanpa masbuk. Memang dekat, kurang 5 minit jalan kaki. Yang ketiga adalah biliknya yang luas dan mewah. Buat apa saya mention mewah? Memang mewah. Bantal ni yang memang tenggelam, orang kata bukan bantal China lah, bantal daripada Itali. Dia punya mandian pun mandian berjenama Amosh, kan biliknya besar. Bilik besar, orang kata macam kalau bilik berempat ni, kita masuk dia ada satu ruangan, 2 katil, masuk lagi satu ada lagi ruangan 2 katil. Jadi bilik besar ni pun mempengaruhi sebab beg haji ni pun sangat besar, 28 inci. Campur beli barang shopping dan sebagainya dalam 2 minggu, kalau sempit memang tak tahan. Jadi bilik besar ni pun memang sangat disukai jemaah. Dan yang keempat, tentang makan. Makan Jumeirah ni saya tak boleh cakap banyak lah. Boleh tengok komen-komen jemaah haji kami yang lepas. Okey, tersebut saya Jumeirah ni. Macam mana hotel Jumeirah? Okey. Anak cerita dulu. Yang Hana pergi kali pertama tu, umrah tu pergi Safwa. Rasa masa tu macam, wah, ni hotel paling best daripada kalau aku pergi umrah ke apa tu, memang nak duduk Safwa. Lepas dah pergi Jumeirah, Jumeirah je lah lepas ni. Tapi Kan? kalau macam saya dekat Jumeirah tu saya rasa langit dengan bumi lah masa duduk pergi Umrah umrah. dulu. Dan masa the first mungkin 3 hari, first 3 days tu, macam kita macam duduk dekat Jumeirah tu, macam nak kata malu tau. Ada rasa malu. Malu. Sebab macam nak kata, even family tanya macam mana okey ke apa ke, tak tergamak nak share. Dan bukan benda ni yang kita expect tau. Even Hana bayar pergi dengan Mim untuk package, bukan kita mengejar kemewahan tau, bukan. Kita memang nak pergi haji. Tapi bila dapat duduk dekat hotel tu dengan makanan macam tu, rasa macam malu nak share. Tergamak nak share. Tu masa mula-mula Sampai kita tak langsung nak share kan. mula-mula keluarga tanya bilik macam mana. Betul gamang masa tu. Kat masa bilik tu, betul ke bilik berempat besar ni? Besar kan? Tak, saya rasa bilik saya besar lah. Dengan katil tu macam super single kan. Kita dapat super single. Potong makanan dia tu lagi mewah daripada makanan. Kita boleh kata 5 star dekat Malaysia. Macam lagi mewah. Lagi mewah. The first time kita sampai Jumeirah tu, I think kita disambut oleh dia punya staff kan. Betul. They were throwing rose petals. I was like, oh wow, okay. Orang tengah sambut kita dengan rose petals. Lepas tu dia bagi kita kayu sugi kan. And then we're looking at the hotel. I was like, oh wow, this hotel is really grand. Hotel macam mahal semacam. It looks really, really expensive. So bila tengok bilik dia pun, bilik dia besar. And then makanan dia memang out of this world lah. Makanan dia memang sedap gila. If you eat at Jumeirah, it's better than the hotels in Malaysia lah. Yes, If you of go to course. hotel in Malaysia, makanan tak sesedap Jumeirah lah. Dan itulah antara sebab kenapa kita pilih Jumeirah. Memang keseluruhannya dalam 2 minggu ni jemaah akan selesa dan berpuas hati. Jadi, apa tunggu lagi? Daftarlah dengan Mim Travel untuk haji anda.